Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memanjangkan umur kita hingga ke saat ini. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat kesihatan yang berpanjangan. InsyaAllah, pagi ini kita bersama-sama dalam program Hantar Tanya Ana Jawab. Program ini merupakan program berbentuk soal jawab ringkas mengenai persoalan agama yang terpilih, yang sudah semestinya berkait rapat dengan kehidupan kita. Pagi ini, saya tidak keseorangan. Saya ditemani oleh seorang sahabat yang merupakan panel pada hari ini, iaitu saudari Nur Alisha Damia binti Muhammad Izal. Apa khabar, Mia? Alhamdulillah, sihat. Semoga diberi nikmat kesihatan. InsyaAllah, hari ini kita bersama-sama dalam program Hantar Tanya Ana Jawab. Dan kita telah memilih satu tajuk yang menarik pada hari ini. Boleh kita mulakan? InsyaAllah, silakan. Sebagai pembuka bicara, saya ingin bertanya berkenaan nuzul Al-Quran. Bolehkah saudari ceritakan serba sedikit apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan nuzul Al-Quran ini? Bismillahirrahmanirrahim. Nuzul Al-Quran ya. Kalau kita nak mudah faham, maksud nuzul Al-Quran ialah penurunan Al-Quran, iaitu satu proses penurunan Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah turun kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan sampai kepada kita pada hari ini. Itulah secara ringkas untuk mudah faham. Baik, tadi saudari ada sebut nuzul Al-Quran itu satu proses penurunan Al-Quran. Boleh tak ceritakan kepada kami bagaimana sebenarnya proses penurunan Al-Quran ini? Baiklah, begini prosesnya. Peringkat pertama Al-Quran ini diturunkan keseluruhan 30 juzuk secara sekaligus daripada Allah ke Lauh Mahfuz dalam satu malam. Lauh Mahfuz ini satu tempat yang paling mulia kerana di situlah terkumpul segala ketentuan Allah untuk semua makhluk. Peringkat kedua pula, penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz juga secara sekaligus dan keseluruhan ke Baitul Izzah di langit dunia. Penurunan Al-Quran kedua ini ialah yang berlaku pada malam Al-Qadar, iaitu juga disebut Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, peringkat ketiga penurunan Al-Quran ini. Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat kepada Nabi Muhammad yang dibawa oleh Malaikat Jibril selama lebih kurang 23 tahun. Penurunan inilah yang berlaku pada 17 Ramadan yang kita baru sambut. Sangat jelas maklumat yang saudari sampaikan. Alhamdulillah, dapat juga kami semua tahu tentang proses penurunan Al-Quran ini. Baiklah saudari panel, oleh kerana masa sangat menceburui kita, saya nak minta saudari berikan sedikit pesanan sempena sambutan nuzul Al-Quran pada tahun ini. Silakan. Baik, pesanan saya kepada semua sahabat, rakan, guru-guru, dampingilah Al-Quran sebaik-baik pendamping. Bacalah Al-Quran kerana ia adalah sebaik bacaan. Jangan sesekali pernah berenggang dengan Al-Quran. Kelak kita akan menyesal dengan penyesalan yang sangat besar. Hayatilah betapa susahnya Rasulullah SAW nak menyampaikan Al-Quran kepada kita. Kita pula senang-senang letakkan Al-Quran di sudut rumah, di dalam almari. Kita tak baca, kita tak fahami. Rugi, sangat rugi. Alhamdulillah, terima kasih atas nasihat yang sangat mendalam itu. Walaupun Al-Quran itu dah ada di depan mata, tapi sungguh berat kita nak ambil. Kita nak baca, memahaminya jauh sekali. Jadi, saya mengajak diri saya dan semua rakan untuk kita sama-sama mengambil manfaat dengan kitab suci kita. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung program. Terima kasih kepada sahabat panel saya pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam program-program yang lain. Dan kepada semua rakan, kita bertemu lagi di waktu yang lain dalam program Hantar Tanya Ana Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.